Hi, and good morning. I'm now with Darshna dengan ni mak saya. apakah harapan akak untuk keputusan SPM nanti? 5A and above lah. What is your feeling that your daughter is going to go and take the SPM? Okay, saya memang hati saya memang berdebar dia nak pergi masuk SPM ni, tapi saya bangga Darshna sekolah dekat sini. Tapi sekarang dia punya keputusan makin meningkat. Saya tengok dia punya result percubaan ni memang bagus. Saya sebagai mak, saya harap untuk SPM ni, saya nak Darshna kalau boleh lagi dia effort untuk SPM ni, dia dapat lagi bagus daripada percubaan ni. Itu je harapan saya. Kini saya bersama dengan Cha Junlin. Selamat sejahtera Abang Cha. So soalan saya pada hari ini, apakah cabaran yang paling besar abang hadapi untuk pembelajaran tahun ni? Saya rasa cabaran yang paling besar adalah masa yang singkat untuk kita batch 08 untuk membuat persediaan untuk menduduki SPM pada tahun 2000. Ni. So hari ni soalan saya adalah siapakah yang paling memberi semangat kepada abang dalam pelajaran? Memberi semangat adalah ibu bapa, kerana dia banyak mengeluarkan duit untuk saya pergi tuition, regular tambahan, dan macam-macam lah dia tolong saya buat kerja sejarah apa semua. Dia nak